Kalau korang beli digital asset crypto TWT minggu lepas, korang dah profit lebih 50% tau. Kenaikan TWT disebabkan keluar plan light paper untuk upgrade dia punya ekosistem bagi kembangkan dia punya token utility, kegunaan token tu lah. So dia punya upgrade ni dapat perhatian dari billionaire ZZ, iaitu antara orang yang berpengaruh lah dekat dalam industri digital asset crypto, yang mana dia berkata kata projek ni sedang berkembang. So TWT ni atau Trust Wallet Token merupakan digital asset bagi Trust Wallet application, decentralized application di apps yang popular. Lebih 50 juta user download dekat Play Store untuk guna dalam Web3. So kenaikan digital asset crypto TWT lebih 50% minggu lepas menjadi antara digital asset crypto yang paling perform sekali dekat dalam listing harta global exchange regulated di Malaysia. And TWT ni patuh syariah kalau kita refer data Shah Life, regulated syariah advisory firm di Malaysia. And of course lah, past result not indicate future result. Dan ni bukan financial advice. Saya cuma share maklumat je untuk pendidikan. So agak-agak korang untuk minggu ni digital asset crypto apa pula yang paling perform? Cuba share pendapat korang dekat dalam ruangan komen. And kalau korang nak buat simpanan aset crypto di regulated exchange di Malaysia, korang boleh klik dekat bio.